Okey, guys, selamat datang ke channel YouTube Mobile Guru. Okey, jadi hari ni kita ada satu device yang saya request daripada Mr. Yang. Okey, device ni adalah YS4470. Okey, sebelum kita nak power on device ni, okey, kita tengok dahulu pada bahagian belakang ni. Okey, pada bahagian belakang ni ada 3 Type-C kabel, di mana satu Type-C ni adalah untuk sambungan ke PC. Yang kedua adalah untuk kita nak sambungkan ke power input. Okay. Jadi dekat sini boleh gunakan kabel charger ke, daripada power USB plug ke. Yang ni untuk power on dia. Okay, dua-dua ni boleh power on dia. Okay, kalau kita sambungkan dekat PC pun dia boleh power on. Dan kalau kita sambungkan daripada power adapter pun dia boleh power on 5V. Okay, jadi dekat bawah ni satu lagi, kalau kita sambungkan dekat Type-C dekat bawah ni, ini adalah untuk enablekan fungsi charging. Okay, device ni dia boleh jadi sebagai ammeter. Okay, maksudnya kita boleh monitor charging melalui device ni. Dan dekat sini dia ada 1/4 thread dekat sini. Jadi boleh gantung lah dekat mana-mana. Okay. Dan satu lagi dekat sini kita ada DC in. Okay, DC in ni adalah kabel daripada power supply. Jadi kita sambungkan dahulu beberapa kabel dekat sini. Okay, jadi yang ni kabel daripada power supply. Saya akan sambungkan dulu. Okay, make sure positif sambung pada positif dan negatif sambung kepada negatif. Okay, the next adalah saya akan sambungkan dekat sini power source dia. Okay, jadi yang ni kabel Type-C biasa saja. Okay, just sambungkan dia dan automatic dia terus boleh on. Okay, kejap. Yang ni cabut terlebih dahulu, pusingkan dia dekat sini supaya korang boleh tengok lah dengan jelas dekat depan ni. Okay, jadi sambung kejap. Okay, bila power on dia, macam mana bentuk dia? Inilah bentuk dia bila kita power on device tu. Okay, masa untuk dia boot up tu lebih kurang 10 saat macam tu lah. Okay, jadi dekat sini dia ada beberapa menu. Yang pertama adalah main power collect. Dia tulis dekat sini. Lepas tu yang kedua adalah charging data collect. Yang ketiga adalah main power wave. Yang keempat, multimeter function. Okay, jadi dekat situ ada 4 kategori yang disediakan. Kemudian yang kelima ni adalah sistem setting. Okay, jadi sebelum kita nak pergi ke fungsi-fungsi yang ada ni, okay, saya akan buka dahulu sistem setting ni. Okay, jadi sistem setting ni kita boleh tukar language lah daripada English pergi ke Mandarin. Okay, kemudian ada key sound dekat sini. Okay, kalau kita tutup yang ni, tak ada bunyi apa-apa sound lah. Okay, kemudian dekat bawah tu ada backlight. Okay, kat sini kita boleh adjust backlight, nak terang ke, nak cerah. Kemudian yang ni kita boleh adjust volume. Dan dekat sini voltage alarm, kita boleh set berapa voltage alarm dekat sini. Maksudnya kalau voltage tu melebihi parameter yang kita set dekat situ, dia akan berbunyi lah dekat situ. Okay, jadi backlight dekat sini saya tak nak terang sangat. Okay. Okay, nampak bila saya turn on sound tu, okay, dia akan bunyi lah semua. Okay, the next adalah kita pergi ke main dulu. Okay, jadi main dekat sini dia ada selection dekat sini. Okay, kalau boleh selection dekat sini, kalau kita setkan kepada certain amp dekat sini, dia akan automatic static dekat situ lah. Okay, jadi yang ni saya suggest untuk okay, benda ni dia tak ada preset. Bukan dia tak ada preset, dia tak save preset bila kita tekan auto dekat sini kan. Okay, let's say kalau saya off dia kan, bila kita on balik, benda ni akan automatic dia akan pergi kepada 300 mA ni. Okay, jadi yang ni setiap kali kita on dia, make sure pergi ke auto untuk kita nak tengok amp reading. Okay, bila kita power on device tu, dia ada amp reading lah. Okay. Kemudian dekat sebelah kanan ni, okay, yang ni adalah display voltage. Okay, maksudnya dekat sini, berapa voltage yang korang set dekat power supply, dia akan display dekat sini. Okay, jadi yang ni adalah navigation. Okay, jadi bila kita duduk dekat main power collect ni kan, kita boleh navigate untuk pilih dekat tepi ni. Okay, jadi yang ni saya pilih kepada auto. Okay, select, just tekan OK saja. Kemudian
Butang home dekat sini untuk kita pergi ke home menu, dan butang back dekat sini dia tak ada apa-apa fungsi. Okey. Lepas tu dia ada satu lagi butang dua dekat sini. Satu macam butang power, dan satu lagi pun macam butang power juga. Tapi dua-dua ni kalau saya tekan, dia akan jadi turn off the display. Tapi device ni masih lagi hidup. Okay. Dia just macam standby mode lah. Okay. Kemudian kita pergi ke home balik. Okay. Itu adalah power. Apa ni? Kejap. Kat sini saya akan demonstrate. Okay. In case lah kan, kalau korang sambungkan dia dengan power supply kan, okay, reading dia tu macam mana buat tu. Okay, dia laju juga sebenarnya. Okay. Sebab dekat sini kita boleh pilih high speed mode apa semua tu. Okay, dekat sini dia ada lock dekat sini. Okay, yang ni kita just boleh clear saja lock dekat sini. Okay, mana-mana bila kita guna dia, dia akan simpan data dekat sini. Jadi kita just clearkan saja. Boleh tekan clear lock ni. Okay. The next adalah charging data collect. Okay, jadi charging data collect ni adalah interface untuk kita nak test charging. Okay, jadi untuk yang ni sebenarnya dia menggunakan dua port. Satu port type A dan satu port lagi type C. Okay, jadi kalau kita charge device tu dalam mode fast charging, automatic yang slow charge ni dia akan berubah kepada fast charging. Okey, lupa saya nak bagi tahu, untuk kita nak gunakan dia as a power supply meter kan, dekat sini dia ada satu port untuk kita nak gunakan banana plug tu. Okey, kemudian ada 3 lagi USB port. Okey, 3 USB port ni adalah untuk kita nak gunakan DC power supply tu. Okey, next dekat sini kita pergi ke fungsi yang seterusnya. Okey, jadi yang ni adalah main power wave. Okay, main power wave ni dekat sini dia sebenarnya dia sama macam yang first tadi. Okay, cumanya yang first tadi ni main power collect ni dia tunjuk jarum. Okay, yang kita main power wave ni dia akan tunjuk graph. Okay, bila kita on device, okay, nanti kita akan nampak graph lah dekat sini. Okay, contohlah tadi kan saya ada shotkan probe tu kan. Yang ni kita akan demonstrate lagi sekali untuk kita shotkan wayar supaya korang boleh tengok dekat sini apa berlaku bila kita shotkan wayar. Okey. Okey, jadi yang ni saya akan shotkan probe. Okey, nampak? Korang nampak dekat situ. Okey, jadi yang ni saya tukar kepada high speed. Nampak? Okey. Jadi dia akan naik graf lah. Dia akan ada bacaan graf dekat situ apabila phone sedang boot. Okay, the next fungsi dia yang seterusnya adalah multimeter function. Okay, dekat multimeter function ni dia banyak sebenarnya. Dia ada, kita boleh gunakan dia untuk mengukur voltage. Kemudian kita boleh gunakan dia untuk mengukur resistance. Okay, ohm. Kemudian kita boleh gunakan dia untuk ukur kapasitor. Okay, ini adalah capacitance mode. Kemudian kita boleh menggunakan diode reading. Cumanya bila kita tekan diode reading ni kan, dia automatic dia pergi ke buzzer dulu. Okay, dia tak pergi ke diode dulu. Okay, contoh saya daripada mode ni, saya tukar ke sini, nampak? Saya daripada sini, saya tukar ke sini, nampak? Dia pergi ke buzzer dahulu. Kemudian kita kena tekan lagi sekali untuk select pergi ke diode mode. Okay, jadi bila berada dalam keadaan diode mode ni, okay, saya akan shotkan probe dekat sini supaya korang boleh tengok reading yang keluar dekat situ. Okay, quite good. Cumanya probe yang saya guna ni bukan probe yang yang bagus lah. Okay, probe saya dah banyak rosak. Yang lebihnya dekat sini, bila kita menggunakan diode mode ni, dia tak ada bunyi shorted to ground dekat sini. Nampak tak? Sepatutnya bila kita shortkan probe ni, dia akan bunyi teng. Itu bergantung kepada multimeter lah. Okay, jadi untuk kita nak dapatkan fungsi tu, kita just tekan saja buzzer dekat sini. Okay, buzzer ni sebenarnya dia masih lagi dalam keadaan diode mode. Okay, jadi kalau kita buat pengukuran kan, bila kita
shotkan probe ni. Okay, nampak dia akan ada bunyi dekat situ bila kita lepaskan probe. Okay, dia tak ada bunyi dekat situ. Dan satu lagi dalam buzzer mode dia ni, contohlah ni motherboard. Okay, jadi saya akan buat pengukuran dekat motherboard ni. Saya akan tap mana-mana dekat sini supaya korang boleh boleh tengok reading dekat skrin tu. Okay, jadi saya akan tap mana-mana dekat sini. Okay, nampak? Even dalam itu ground. Okay, even dalam keadaan buzzer mode, okay, dia masih lagi mengeluarkan paparan display dekat situ. Okay. Okay, itu adalah fungsi dia yang keberapa tu. Keberapa tu pun saya pun tak pasti. Okay, jadi dekat sini dia boleh record tak? Jadi contoh kalau kita buat pengukuran tadi kan, bila kita pergi ke interface ni, kita tekan saja record tu. Okay, contoh bila kita buat pengukuran, automatik masa kita mengukur tadi tu, dia akan letakkan apa ni? Satu dekat situ. Okay, cumanya dia ambil beberapa detik masa dekat situ. Okay. Okay. Jadi dekat sini dia ada data log lah. Okay. Kebanyakan multimeter yang murah dia tak ada fungsi-fungsi yang macam ni lah. Okay. Tapi multimeter ni ada, cumanya saya tak pasti ketepatan dia tu. Sebab line multimeter ni dia akan mengeluarkan line reading. Okay. Jadi kita boleh clearkan log ni dan kemudian kita pergi ke home balik. Okay. Jadi ini adalah fungsi-fungsi yang ada pada multimeter YS4470 ni. Okay, jadi sekiranya korang nak dapatkan multimeter ni, okay, rasanya korang dah tahu kat mana nak dapatkannya. Okay, link ada saya sediakan dekat description. Jadi sekian saja video untuk hari ini. Okay, terima kasih guys kerana menonton.